Assalamualaikum, selamat petang. Kita jumpa lagi Sabtu. Latihan hari ni masih lagi watercolor. Dah lama tak buat potret dengan watercolor ni. Tapi ni boleh guna media color batik. Color batik as a medium untuk buat watercolor ni atas kertas 300 GSM gram. Lepas tu yelah, dah lama tak buat, kita try dululah seround, nanti lepas ni kita tahulah agak-agak banyak mana kuantiti color yang kita kena guna lah, based on kulit reference kita lah. Ok, insyaAllah kita kena buat latihan selalu supaya kita tak lupa teknik yang kita cari dulu. Sebab bila tak belajar teknik ni, boleh cari, try error, lama-lama insyaAllah akan jumpa. Kun fayakun. Jumpa lagi. Kita perlu latih selalu. Abli harap segala Abli share langkah-langkah ni dapat membantu sedikit sebanyak lah, yang benar bermanfaat untuk semua. Mana yang boleh lah, yang tak boleh tu jangan tiru lah. InsyaAllah Abli pun masih belajar. Jika suka video ni, tolong Abli tekan like dan share. Terima kasih, supaya Abli lebih semangat lagi nak share. InsyaAllah.